Adakah anda pernah mengalami masalah dengan tikus? Ya, tikus ada di mana-mana. Di dapur, stor, dan bil makanan. Adakah ia mengganggu? Bukan mengganggu saja. Bahaya, kotor, penyakit. Kenapa tak gunakan racun tradisional? Racun tikus bahaya. Boleh mencemarkan udara. Boleh membunuh haiwan lain. Ia memerlukan cara yang lebih selamat. Sebab itulah kami menciptakan sesuatu yang berbeza. Memperkenalkan Vermigard, inovasi penghalau tikus berasaskan tumbuhan. Ia diperbuat daripada daun durian Belanda, daun pandan dan buah kulim yang mengandungi bahan kimia semula jadi seperti astogenin, ananasin dan 2-acetyl 1-parylene. Aroma kuat ini tidak disukai tikus tetapi selamat untuk manusia. Vermigard dihasilkan dalam bentuk granul sprinkle yang tahan lama, mudah digunakan dan mesra alam. Tikus adalah masalah global yang semakin membimbangkan. Haiwan ini menyebarkan penyakit berbahaya seperti leptospirosis yang menjejaskan lebih 10 juta orang setiap tahun. Racun tikus tradisional memang membunuh tikus, tetapi melepaskan gas toksik seperti sulfur dioksida dan metana. Gas ini berbahaya kepada manusia, haiwan peliharaan dan alam sekitar. Oleh itu, kita memerlukan penyelesaian yang lebih selamat, hijau dan bertanggungjawab. Okay, baik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh tak saya tanya beberapa soalan mengenai masalah tikus? Boleh, silakan. Okey, baik. Pernah tak tuan mengalami serangan tikus di rumah? Serangan tikus pernah dan boleh dikatakan kerap. Apa yang paling merisaukan tentang tikus? Jika bercakap tentang tikus, perkara yang merisaukan adalah jangkitan dan wabak yang tersebar melalui serangan tikus pula. Okey, baik. Terima kasih tuan. Okey, baik, sama-sama. Vermigard telah memenangi pelbagai pengiktirafan di peringkat sekolah, daerah dan negeri. Ia juga telah dibentangkan dalam platform inovasi antarabangsa seperti World Youth Scientist Invention Innovation di Medan, Indonesia, Borneo Invention Innovation Competition secara online, Carnival STEM peringkat daerah iaitu kami mendapat Johan, dan Carnival STEM peringkat negeri Perak iaitu kami mendapat tempat ketiga. Vermigard menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan iaitu SDG seperti matlamat ketiga, kesihatan baik dan kesejahteraan, mengurangkan risiko penyakit tanpa racun kimia. Matlamat 4, pendidikan berkualiti, melibatkan pembelajaran STEM, penyelidikan dan inovasi sebenar. Matlamat ke-12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, menggunakan bahan semula jadi dan biodegradasi. Akhir sekali, Vermigard ialah produk penghalau tikus dalam bentuk sabun yang diperbuat daripada daun durian Belanda, daun pandan dan buah kulim. Bahan-bahan ini mengandungi sebatian semula jadi seperti astogenin dan 2-acetyl 1-parylene yang menghasilkan bau kuat yang tidak disukai tikus tetapi selamat untuk manusia. Dengan bentuk sabun yang tahan lama dan biodegradasi, Vermigard menjadi alternatif hijau yang menggantikan racun tikus kimia. Vermigard dihasilkan melalui proses saponifikasi, iaitu tindak balas antara alkali dan asid lemak untuk menghasilkan Vermigard dalam bentuk yang stabil. Proses ini mudah, menggunakan tenaga rendah dan hanya melibatkan bahan tumbuhan tanpa bahan kimia yang berbahaya. Ia juga menggunakan bahan tempatan, kos rendah dan tidak mencemarkan, menjadikannya selaras dengan prinsip teknologi hijau. Vermigard membantu melindungi masyarakat daripada risiko leptospirosis tanpa menggunakan racun berbahaya. Projek ini memberi pendedahan kepada pelajar dalam bidang STEM
melalui penyelidikan, formulasi dan kolaborasi bersama USM dan KMPK. Ia meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kawalan tikus yang selamat dan mesra alam. Vermigad sepenuhnya biodegradasi dan tidak menghasilkan gas toksik seperti sulfur dioksida atau metana. Tidak seperti racun tikus kimia, ia tidak mencemarkan tanah, air atau udara. Dengan menggunakan sumber semula jadi, vermigad menyokong pemeliharaan alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif terhadap ekosistem. Vermigad mempunyai kos penghasilan yang rendah dan menggunakan bahan tempatan, menjadikannya berpotensi sebagai produk komersial. Ia boleh dijadikan sumber pendapatan kepada komuniti, koperasi sekolah atau usahawan kecil. Dengan nilai ekonomi jangka panjang, vermigad menyokong pembangunan inovasi hijau yang mampan. Melalui kerjasama dengan USM dan KPK, ujian YMIS membuktikan keberkesanan vermigad. Ujian BSA pula menunjukkan hanya 7% penyerapan, bermakna produk ini selamat kepada manusia. Seterusnya, kita akan lihat proses saponifikasi. Saponifikasi ialah tindak balas antara triglycerida, iaitu lemak atau minyak dengan bahan beralkali seperti natrium hydroxide. Dalam tindak balas ini, satu molekul triglycerida akan bertindak balas dengan 3 molekul natrium hydroxide. Hasilnya, kita akan dapat dua produk utama, iaitu glycerol, sejenis alkohol yang tidak berbau dan tidak berwarna, dan garam asid lemak yang lebih dikenali sebagai sabun. Bahagian sebelah kiri menunjukkan struktur triglycerida, manakala bahagian kanan ialah hasil tindak balas, iaitu glycerol dan 3 molekul sabun. Inilah asas kepada penghasilan sabun semula jadi melalui proses kimia yang dipanggil saponifikasi. Vermigad boleh dihasilkan sendiri di rumah dengan kos rendah dan bahan mudah didapati. Ia boleh diamalkan oleh semua lapisan masyarakat. Inilah inovasi yang mampu milik dan berkesan. Lebih jimat, lebih selamat, tiada gas toksik, tiada bahaya kepada kanak-kanak atau haiwan peliharaan. Inilah impak sebenar kepada manusia, alam sekitar dan masa depan. Projek ini didukung sepenuhnya oleh pihak sekolah, dari pembiayaan hingga bimbingan guru. Komitmen ini menjadikan inovasi ini terus berkembang. You have to be excited about this, yes. And it will make others excited. Yes, exactly. So I think as you go forward, and I know you're going to do well, and I pray you're going to do well. You must send me word as it goes. Bear that in mind. I did want to just end with UNFPA, and we really are trying to see how we can collaborate with Dr. Sabrina on the World Youth Foundation in general, and I hope something will come through. Hi, I'm Madam Titi and I'm from Perak Matriculation College. Assalamualaikum and good afternoon, boys. Dayan, Hanif and Azad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Warmest congratulations to the innovation team, Vermigad. As a consultant, I hope that Vermigad growth and impacts as it brings sustainable solution to life, and I hope that this product will empower communities and lasting benefits for generations to come. Congratulations, boys, for all the awards, but the very more important is Vermigad can inspire for eco-friendly support. All three of you have put so much effort in making your very first innovation project a success.
As we all know, learning is not only limited in classroom. Your involvement in the innovation project is part of your learning journey, which give you a better understanding of the technical part of the project, but it also give you the opportunity to build on your soft skills such as your communication skills, your leadership skills, your teamwork. I wish you more success in the future and great things will happen as we work on it. Okay boys, good luck. Warmest congratulations to the innovation team, Vermigard. May your dedication, creativity and the sustainable efforts for the solutions to inspire many innovations to bring up more products, innovation products to contribute a greener, cleaner future for the green technology products. Keep pushing boundaries, keep imagining the impossible and keep turning ideas into impact. Your work in sustainability and green technology is shaping a better world in the future. Wishing you and your team a great success as you scale new heights in eco-innovation and contribute and success ahead. Thank you. Vermigard bukan sekadar projek makmal, tapi hasil usaha sebenar yang berasaskan sains, kreativiti dan kepedulian terhadap masyarakat. Kami bukan hanya belajar membuat produk, tetapi belajar menyelesaikan masalah secara praktikal dan bertanggungjawab. Daripada kajian, eksperimen hingga pembentangan, semuanya mengajar kami nilai kerjasama, komunikasi dan keyakinan. Kami yakin inovasi tidak perlu mahal atau rumit. Yang penting, ia berfungsi dan memberi manfaat. Vermigard, kecil di tangan, besar kesannya.